Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Kita akan berbicara pada hari ini dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia berkaitan dengan pematuhan dan juga kempen pemulihan serah simpan dokumen statutori. Ini satu perkara yang amat penting, terutamanya kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan SSM, dan perkara ini satu peluang kepada mereka untuk melakukan beberapa perkara yang dilakukan untuk memastikan pematuhan dan juga pemulihan berkaitan dengan dokumen statutori. Jadi untuk berbicara perkara ini, saya bersama dengan Puan Nurhaiza Jemon di sebelah kanan saya, Pengarah Bahagian Pematuhan Korporat Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM. Okey, sebagai badan pengawal selia korporat utama di Malaysia ini, SSM Puan, ya, bagaimana SSM terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh ekosistem perniagaan yang cekap, telus dan berdaya saing, dan ini penting untuk memberikan ruang kepada syarikat untuk mematuhi segala peraturan dan penyerahan dokumen yang perlu dilakukan kepada SSM saban tahun. Jadi sebagai permulaan Puan, apakah itu kempen pemulihan serah simpan dokumen statutori yang sedang dilaksanakan oleh SSM? Kempen pemulihan ini sebenarnya merupakan satu inisiatif SSM bagi membantu syarikat yang mempunyai dokumen statutory tertunggak sebelum ini. So ini adalah, maksudnya belum berlaku penyerahan lah. Belum. Mereka sebenarnya tertinggal. Dalam kewajipan mereka untuk menyerah benda yang wajib kan setiap tahun. Betul. So dokumen-dokumen ini antaranya adalah penyata tahunan, penyata kewangan ataupun maklumat berkaitan dengan pempunyaan beneficial. Okey. Apa sebenarnya yang mendorong SSM melakukan kempen ini sebenarnya, Puan? Sebenarnya kita lihat walaupun kadar pematuhan agak tinggi, tetapi kita lihat masih banyak lagi syarikat yang gagal menyerah simpan statutory dokumen ini. So maka kami mengambil kesempatan ini untuk menggalakkan mereka yang telah ketinggalan ini untuk memastikan mereka terkinilah dalam serah simpan dokumen dan sebagainya. Ini membantu mereka untuk lebih telus, lebih berdaya saing di masa hadapan. Apa sebenarnya dokumen-dokumen yang sering ditangguhkan penyerahan kepada pihak SSM, kalau saya nak tahu lebih lanjut, Puan? Dari rekod kami, penyata tahunan, untuk tahun lepas sahaja, kadar pematuhan adalah sebanyak 95%. Tinggi. So maksudnya ada 5% lagi yang masih gagal menyerah simpan. Manakala untuk penyata kewangan, kita kadar pematuhan adalah pada 87%. So ada 13% lagi yang masih gagal. Maklumat pempunyaan beneficial pula, kadar pematuhan adalah 92%. So ada 8% lagi yang tertinggal. So ini adalah syarikat-syarikat yang kita rasa perlu untuk dibantu dan perlu menyerah simpan dokumen tersebut. Okey, apa jenis-jenis bantuan dalam kempen ini yang disediakan oleh SSM kepada syarikat-syarikat ini? Pertama sekali, apa yang kita bantu mereka adalah memberi masa yang lebih fleksibel. Okey. Panjang sikitlah. Ya, kita dah tahu mereka tertinggal sebelum ini, dan tunggakan itu mungkin bertahun-tahun. Mungkin dah bertahun-tahun. Jadinya ini yang kami dapat kesan dari rekod-rekod. Mereka juga telah di-compound. Ada kena penalti lah. So ada kekangan yang mereka hadapi. So mungkin dari segi sumber keuangan, mungkin dari sumber tenaga kerja, ataupun dari segi operasi. So ini yang kami bantu. Selain daripada itu, kami juga akan beri bimbingan kepada mereka. Khidmat nasihat lah. Khidmat nasihat. Bincanglah kan. Kebanyakan mereka mungkin tidak faham. Betul. Tidak faham sepenuhnya implikasi sekiranya mereka gagal menyerah simpan dokumen-dokumen tersebut. Bila compound dah tertunggak, maka mereka lebih susahlah mereka untuk comply, sebab bila mereka datang ke SSM, maka mereka sebenarnya kena membayar jumlah compound yang tinggi, di samping menyediakan kos-kos berkaitan penyediaan dokumen dan sebagainya. So ini adalah kempen untuk kita kata
biar kami bantu, biar kami kurangkan kos-kos itu melalui pengurangan-pengurangan kompaun dan sebagainya. Kalau mereka dah dapat khidmat nasihat dan juga tunjuk ajar daripada SSM, apa yang mereka perlu lakukan? Mereka kena selesaikan ke ataupun ada period-period tertentu, anda kena lakukan ini untuk tidak dikenakan kompaun yang akan datang? Dalam kempen pemulihan ini sebenarnya kami menggalakkan mereka untuk membuat aku janji. Ada aku janji. Ada prasyarat juga lah. Ya, ada prasyarat supaya kita kan? boleh pantau dan kita boleh bantu. Sebenarnya jangan buat benda yang sama pula kan. Betul. Ini adalah peluang. Ini adalah peluang yang sangat bagus. Maka kita perlu pantau mereka, kita perlu hulurkan bantuan dan kita selami apa masalah mereka. Untuk penyata tahunan, kami beri mereka masa 3 bulan dari tarikh aku janji tersebut untuk membuat serah simpan. Begitu juga dengan dengan maklumat berkaitan pempunyaan beneficial. So 3 bulan. Tetapi berkaitan dengan penyata kewangan, kita beri tempoh yang lebih lama, iaitu 6 bulan. Mengambil kira kesukaran ataupun kesukaran untuk mereka menyediakan penyata kewangan. Tambahan pula kalau mereka gagal membuat serah simpan untuk bertahun-tahun, ada proses pengauditan dan sebagainya. Jadinya kami berikan masa yang lebih lama lagi. Untuk syarikat yang tidak aktif pula, kami berikan mereka tempoh 3 bulan. 3 bulan juga. Ya, untuk mereka membuat permohonan supaya nama perniagaan yang tidak aktif itu dipotong dari daftar kami. So dengan itu mereka dapatlah menjalankan proses-proses itu secara teratur dan secara terancang. Dan ini sebenarnya memudahkan juga kepada pihak SSM sendiri Puan untuk dalam proses pemutihan juga Betul. Maksudnya kita tahulah status mereka. Betul. Kalau tak datang kita tak tahu apa masalah korang ni kan. Sebenarnya dari jangka masa panjang, apa yang penting adalah untuk kita memastikan semua maklumat syarikat yang disimpan di SSM adalah yang terkini. Betul. Kita juga risau sekiranya terdapat perniagaan yang sebenarnya tidak lagi aktif tetapi digunakan untuk tujuan-tujuan yang menyalahi undang-undang, scam dan sebagainya. So ini adalah antara langkah-langkah yang kita ambil untuk memastikan langkah pemutihan itu dapat dijalankan dan kita dapat melaksanakan tindakan pematuhan dengan berkesan. Aku janji tadi itu ada melibatkan undang-undang ke yang ditetapkan oleh SSM? Sebenarnya tidak. Tetapi seperti yang saya nyatakan tadi, ini adalah inisiatif kita untuk memastikan mereka dipantau sebab mereka dah datang ke hadapan dan menyatakan bahawa mereka mempunyai masalah. So kita rasa aku janji itu adalah menunjukkan kesungguhan mereka, komitmen mereka untuk memaskini dan semua dokumen. Dan tempoh itu diberikan, ada 3 bulan, ada 6 bulan dan sebagainya. Okey Puan, apa insentif utama yang ditawarkan dalam kempen kali ini? Yang pertama sekali adalah pengurangan kompaun yang sangat signifikan. Banyak tu Itu adalah penting. Kita menawarkan pengurangan sebanyak 90% sehingga 98.75%. Kalau nilai ringgit tu berapa tu? Nilai ringgit sebenarnya kalau kita tengok nilai asal kompaun itu 1,000. Ada. Okey, mereka sekarang ni tinggal bayar 100 saja. 100 saja. Okey. Kalau nilai asal itu RM40,000, sekarang mereka hanya perlu bayar RM500 sahaja. Okey. Ini adalah salah satu inisiatif yang kita anggap memudah cara membantu syarikat-syarikat terutamanya dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ini. Betul. Penjimatan ini kita harap dapat mereka gunakanlah untuk mengukuhkan lagi syarikat menjalankan perniagaan dan bukannya untuk sebagai kos pematuhan ini. Kos pematuhan itu dah agak membebankan in the sense that dia perlu siapkan dokumen, perlu siapkan penyata kewangan dan sebagainya. Maka apa yang SSM boleh buat adalah kurangkan kompaun sebanyak ini macam mungkin. Pergi percuma terus ni. 90%, 95%. Sebab itulah kita rasa ambil syarat je lah kan. Ambil peluang ini. Ambil peluang ini itu untuk maksudnya nilai kompaun tu satu kesalahan ataupun kalau mereka banyak kesalahan, banyaklah kompaun. Betul. Betul. Mungkin RM500 dan didarabkan dengan beberapa tahun kesalahan. Tetapi
jumlahnya memang akan jauh lebih rendah. So bayangkan saja mereka hanya membayar 1.25% dari nilai sebenar kompaun yang telah pun diberikan kepada mereka sebelum ini. Kalau yang dah ada mungkin sampai ke tahap untuk didakwa tu macam mana? Selagi mereka belum didakwa, mereka masih boleh dapat surat amaran ke sebagainya, masih ada ruang ini. Betul. Sebenarnya di SSM kita sentiasa memberikan mereka peluang sebelum ini. Notis-notis pematuhan telah pun diberikan. Itu sebagai rekod lah kan? Betul. Tak ada rekod leceh juga. Pening juga SSM. Mereka juga masih berdegil. So bila berdegil, kita tidak ada pilihan kecuali untuk mengenakan kompaun. Okey. Pada pengetahuan saya lah, kempen ini bukan pertama kali bukan buat pertama kali dilaksanakan oleh SSM. Jadi boleh tak kita tahu, kongsikan bagaimana sambutan kempen sebelum ini? Adakah ia memang mendapat sambutan sebab tu pihak SSM melanjutkan lagi ataupun degil sangatlah? Macam mana, Puan? Sebelum ini kita tidak ada kempen yang berstruktur seperti ini. Sebelum ini kita hanya mengeluarkan inisiatif secara tahunan, kadang-kadang 90% tanpa sokongan. Tapi kali ini kita memang betul-betul serius untuk memastikan mereka mematuhi peruntukan undang-undang. Sebab itu kita di samping mengadakan kempen pematuhan ini, kita juga mengadakan klinik pematuhan itu. Dan klinik pematuhan itu kita telah adakan di 5 lokasi sebelum ini. Kehadiran sangat memberangsangkan, mencapai 1,300 orang, terdiri daripada pengarah-pengarah syarikat. Dan ini sebenarnya kita sasarkan kepada pengarah-pengarah syarikat yang sebenarnya gagal membuat serah simpan itu. Mereka datang, mereka membuat aku janji, dan sebenarnya sangat-sangat memberangsangkanlah sambutan dari mereka. Dan kami harap walaupun kempen secara formalnya kami telah adakan di 5 lokasi ini, mana-mana pengarah mereka masih boleh hadir di pejabat-pejabat kami untuk mendapatkan khidmat nasihat ke hadapannya. Okey. Kalau kita lihat dari angka rekod sehingga 27 April 2026, mungkin Puan nak kongsikan sedikit berapa banyak syarikat yang sudah pun bersama kempen ini dan berapa banyak syarikat yang sudah tanda tangan borang aku janji dan sebagainya. Kerana ini penting juga ya. Betul. Mungkin saya boleh kongsikan statistik yang terkini sehingga 31 Mei 2026. Sebanyak 1,880 syarikat telah pun menyertai kempen ini. Mereka telah pun membuat aku janji. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 1,545 syarikat telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan serah simpan dokumen statutory yang tertunggak. Manakala 335 syarikat mereka akan mengemukakan permohonan pemotongan nama. Ini adalah bagi syarikat-syarikat yang tidak aktif lagi. Selain daripada itu, kita juga telah pun memberikan pengurangan kompaun kepada 4,435 notis kompaun yang melibatkan 1,978 syarikat serta 794 orang pengarah syarikat. So, ini adalah peluang yang terbaik yang kami rasa perlu diambil oleh syarikat-syarikat yang masih mempunyai isu ketidakpatuhan. Dari angka sehingga April ini, kalau ada ikut ratio nisbah yang ada rekod pada SSM, berapa lagi yang belum tampil ke hadapan ni, yang kita dah buat macam-macam ni, masih lagi, sebab tu kita lanjutkan lagi ni kan. Betul. Ini mungkin hanyalah lebih kurang 5% hingga 10% daripada mereka. Jauh lagi tu. Jauh lagi. Tetapi kempen ini akan berterusan sehingga 30 September. Jadi kami harap datanglah. Bincang. Apa masalah, semua boleh selesai. Betul, insya-Allah. Okey, Puan, apakah peranan klinik pematuhan dalam menyokong pelaksanaan kempen kali ini? Sebenarnya apa yang kita lakukan di dalam klinik pematuhan itu adalah mengadakan sesi berseorangan, very hemat personal, nasihat, very personal, one to one. Okay,
So kami tanyakan masalah-masalah mereka dan kami cuba selesaikan. Betul. Memberikan kefahaman dengan jelas berkaitan dengan peruntukan undang-undang. Kadang-kala sebenarnya isu itu adalah isu yang sangat mudah diselesaikan. Tetapi mungkin mereka mempunyai isu-isu dalaman yang tidak boleh diselesaikan, maka terdapat dokumen yang tertunggak, tak lengkap dan sebagainya. Jadinya kami beri nasihat bagaimana untuk selesaikan dan penyelesaian itu perlu untuk tidak memburukkan lagi keadaan pematuhan mereka. Bagi kalau syarikat-syarikat yang tidak ada masalah lah, yang tidak tergolong yang berbaki berapa persen tu, yang tetapi mereka ingin mengemaskinilah syarikat mereka walaupun mereka dah hantar laporan tahunan, penyata kewangan dan sebagainya, tak ada masalah, tetapi mereka ingin juga menyerta kempen ini, boleh ke? Maksudnya refresh course lah. Boleh, tidak ada masalah. Sebenarnya sewaktu kita mengadakan kempen klinik pematuhan itu, ramai pengarah-pengarah syarikat yang sebenarnya tidak mempunyai masalah, tetapi mereka mengambil kesempatan untuk hadir, dah lalang terbuka ni kan, untuk hadir dan memahami tanggungjawab mereka dengan lebih lanjut. SSM sentiasa terbuka. Dalam konteks itu, kami juga mempunyai akademi latihan untuk mereka datang dan hadir untuk menambah baik lagi pengetahuan mereka berkaitan tanggungjawab mereka. Maklumlah sekarang waktu tekanan ekonomi, situasi ekonomi pun tidak memberangsangkan. Mungkin mereka sudah foresight lah, mereka dah tahulah macam mana syarikat mereka untuk tahun ini, tahun depan dan sebagainya. Jadi belum apa-apa berlaku, rujuklah kepada SSM dulu kan. Betul. Kami sebenarnya sangat terbuka. Sebenarnya mereka bukan sahaja boleh hadir ke pejabat SSM, tetapi mereka juga boleh rujuk kepada setiausaha syarikat mereka sendiri, ya. Sebab setiausaha syarikat ni kebanyakannya memahami inisiatif-inisiatif terkini SSM dan mereka sebenarnya boleh saja rujuk setiausaha syarikat. Sekiranya mereka tidak boleh rujuk setiausaha syarikat, dan boleh saja datang kepada SSM untuk semak tahap pematuhan dan kami akan berikan khidmat nasihat yang sewajarnya. Puan, dari kempen ini dijalankan, apa sebenarnya yang impak yang diharapkan oleh SSM supaya pelaksanaan ini mencapai objektifnya? Pertama sekali kami mengharapkan supaya sambutan diberikanlah terhadap kempen ini. Yang penting sekali, kami ingin memastikan bahawa persekitaran perniagaan di Malaysia ini adalah satu persekitaran yang berintegriti, yang telus, di mana semua syarikat sebenarnya menjalankan tugas dan tanggungjawab mengikut lunas perundangan. Okey. Itu adalah yang penting sekali. Tahap pematuhan adalah ukuran untuk kita lihat sama ada syarikat-syarikat ini sebenarnya benar-benar patuh atau tidak dengan peruntukan undang-undang. Itu adalah objektif utamanya. Sebab itu yang saya kongsikan tadi, kadar-kadar pematuhan itu adalah penting untuk kita lihat setakat mana syarikat-syarikat sebenarnya mematuhi peruntukan undang-undang. Kerana apa yang penting adalah dia akan meningkatkan keyakinan pelabur untuk melabur di Malaysia, untuk memperkukuhkan reputasi negara kita sebagai destinasi pelaburan yang baik. Itu adalah penting. Ekosistem perniagaan yang kondusif, ya. Betul. Puan, bagi syarikat yang tak tampil ke hadapan, maksudnya yang gagallah mematuhi segala perkara-perkara yang dimahukan oleh SSM itu, maksudnya mereka tak dapatlah apa beneficial ataupun kelayakan-kelayakan yang kita bincang tadi, yang masa untuk 3 bulan, 6 bulan, pengurangan kompon, mereka tak dapatlah kalau mereka tak datang ke depan ni. Betul. Mereka tidak dapat menikmati peluang itu. Okey. Dan apa yang lebih penting sekali yang saya nak sampaikan adalah selepas kempen ini berakhir, kami akan mengambil tindakan yang lebih serius sampai September terhadap syarikat-syarikat tersebut. Ini termasuk juga untuk mengambil tindakan perundangan yang lebih serius lah, seperti pendakwaan dan sebagainya. Jadi saya ingin mengambil kesempatan inilah untuk sekali lagi menggalakkanlah mereka yang mempunyai isu-isu ketidakpatuhan untuk hadir. Orang kata depani jugalah cabaran ini supaya kita boleh sama-sama bantu mereka untuk
mengatasi isu-isu yang penting datanglah. Betul. Datang bincang dengan pegawai SSM. Kadang-kadang dia tidaklah seteruk yang mereka disangka. Ya. Jadinya bila berjumpa dengan kami, mereka tahu ada jalan penyelesaian yang mudah untuk mereka. Biasanya Puan, kalau isu-isu macam ni, kalau mereka tampil ke hadapan ataupun kita minta mereka menjelaskan apa masalah, apa sebenarnya yang membelenggu mereka sebenarnya? Apa alasan utama mereka? Mereka tak cukup penyata kewangan ke, laporan itu sebab mungkin ada pengarah dah meninggal ke dan sebagainya? Pelbagai. Antaranya adalah macam yang Cik Najib sebut tadi, adalah ada juga pengarah yang dah meninggal. Dan hanya seorang saja. Dan yang seorang ini sebenarnya kadang-kadang mereka hilang punca untuk membuat tindakan-tindakan yang seterusnya. Ada juga syarikat-syarikat yang menghadapi masalah kewangan yang kritikal, yang menyebabkan mereka tidak boleh menyerah simpan dokumen-dokumen tersebut. Jadinya itulah dia yang kita perlu selami dan kita perlu nyatakan adakah mereka masih mahu menjalankan perniagaan. Sekiranya mereka tidak lagi mahu menjalankan perniagaan, maka mereka boleh memilih untuk menutup perniagaan tersebut. Lagi senang kan daripada kata pun menunda perkara-perkara ini dan kena compound. Tak pasal-pasal kena bayar. Dari tahun ke tahun bertambah. Jadinya sebab itu kita kata sewaktu kempen ini berlangsung, ambil peluang. Dan sekiranya mereka membuat aku janji, kita tidak akan lagi keluarkan kompaun-kompaun, kita tidak akan ambil tindakan pendakwaan untuk memberi mereka ruang bagi menyelesaikan isu-isu ini. Antara perkara-perkara yang mungkin menjadi kerunsingan mereka lah Puan, dalam perbincangan itu mungkin pastinya mereka tak jelas kesalahan yang mereka kena kompaun itu kerana surat dah sampai dah, amaran dah sampai dah. Jadi mungkin mereka tak berapa jelas tentang kesalahan yang layak menerima pengurangan kompaun ketika kempen ini berjalan. Mungkin Puan nak bagi penjelasan lebih sedikit. Sebenarnya dalam laman sesawang SSM sendiri, kita sebenarnya telah pun menyediakan soalan-soalan lazim dan jawapan-jawapan untuk mereka rujuk. Apakah jenis-jenis kesalahan yang boleh diberi pengurangan dan sebagainya. So saya sebenarnya mengalakkan mereka lah untuk rujuk ke laman sesawang SSM. Ada semua situ. Betul. Mereka juga boleh rujuk kepada laman sesawang kita untuk melihat sama ada mereka mempunyai sebarang kompaun yang tertunggak dan sebagainya. Dan itu sebenarnya salah satu orang kata first step lah untuk mereka cek. Bersedia dulu untuk mereka tahu sebenarnya mereka mempunyai masalah atau tidak dan perlukan tindakan segera. Maksudnya ada kriteria jugalah yang layak, yang tak layak. Sebenarnya. Tapi ada berbicara akhirnya kan? Sudah pasti. Sebab itulah kempen ini dijalankan dan kami sebenarnya memang bersedia pun untuk memberikan pengurangan kompaun yang sangat banyak untuk mereka hadir, datang, berbincang dan mengambil peluang ini. Okey. Di lokasi mana yang klinik pematuhan ini yang akan dijalankan? Di beberapa negeri, bukan semua negeri kan? Kita sebenarnya telah jalankan klinik pematuhan ini di Kuala Lumpur. Selangor. Ini antara lokasi-lokasi di mana tahap pematuhan yang agak kurang memuaskan. Betul. Dan syarikat pun banyak. Betul. Di Johor Bahru. Betul. Di Johor Bahru, di Kuala Lumpur dan di Selangor. Kita juga telah pun mengadakan kempen klinik pematuhan ini di Sabah dan di Sarawak. Tetapi macam yang kita bincangkan tadi, dia tidak sebenarnya menghadkan mana-mana orang untuk hadir ke pejabat-pejabat SSM. Di peringkat pejabat-pejabat SSM juga, mereka pun sedang giat menjalankan klinik-klinik pematuhan ini secara bersasar, secara lebih kecil. Jadinya saya rasa berfokus. So memang mereka akan menerima jemputan. Bagi mereka yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang ini, mereka sebenarnya akan mendapat jemputan untuk hadir. Dan sekiranya dah dapat jemputan tetapi mereka masih tidak hadir, saya rasa mereka memang rugilah mereka melepaskan satu peluang keemasan yang
yang mereka sepatutnya ambil lah. Ya, akhir sekali Puan Nur Haiza, apa pesanan Puan Nur Haiza kepada syarikat-syarikat yang belum menyertai kempen ini? Sekali lagi saya ingin menggalakkan, memohon semua syarikat-syarikat, pengarah-pengarah syarikat yang punya isu-isu ketidakpatuhan untuk hadir dan menyertai kempen pemulihan ini sebelum ia berakhir pada 30 September nanti. Kalau tertinggal, saya risau kita akan mengambil tindakan yang lebih drastik, yang lebih serius. Maka ambillah peluang ini untuk hadir dan selesaikanlah isu-isu ketidakpatuhan ini. Pegawai-pegawai kami sebenarnya bersedia untuk membantu, dan saya harap ini membuka peluanglah untuk mereka. Janganlah tunggu saat-saat akhir, Puan Nur Haiza. Ya, betul. Ada 3 bulan setengah lagi ni. Ambillah peluang awal. Kita juga risau sekiranya mereka mengambil saat-saat akhir untuk membuat aku janji, akan ada kompon yang akan dikeluarkan. Sebenarnya bila mereka membuat aku janji, kita stop. Kita akan henti. Kita akan lagi bagus kan? So lebih cepat lebih bagus. So saya harap sesi perbincangan kita pada malam ini bolehlah memberi satu kesedaran kepada mereka untuk mengambil peluang keemasan. Betul. Okey. 16 April hingga 30 September 2026. Daripada semua pejabat SSM kan? Betul. Okey, ambil peluang ini. Terima kasih Puan Nur Haiza Jemon, pengarah bahagian pematuhan korporat Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kita berbicara tentang klinik pematuhan dan kempen pemulihan serah simpan dokumen statutori bagi syarikat-syarikat yang berdaftar dengan SSM. Jadi ambillah peluang ini untuk memastikan ketelusan dan bagaimana syarikat anda boleh berjalan dengan lancar tanpa ada masalah dengan perkara-perkara yang perlu diperjelaskan ataupun dilakukan dengan pihak SSM saban tahun. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, jumpa lagi.